And what's going on guys, this is Sony Wax. Welcome back to my channel with another unboxing video. Kali ni kita nak buka lain pada yang lain sikit, Mega Lucario EX Figure Collection Box. Let's go. Alright guys, so kita baru je habis buka 100 pack hari tu kan. So aku rasa macam it's time to distract diri sikit daripada buka booster box Phantasmal Flames lah. Kita rehat sekejap. Okay, aku rasa I have to bersara dah, put down Phantasmal Flames. Aku kena move on dah. Nampaknya kita tak berjaya lah dapat Charizard SIR, tapi dapat gold. And aku masih lagi belum dapat lagi Charizard SIR tu. Kemungkinan besar aku akan beli je lah kad Charizard tu. Aku rasa at this point, okay, dah tak dapat dah. Okay, kita jangan cek pasal lagi dah. Memang tak ada jodoh lah orang kata. Jodoh kita dengan gold Charizard je. But anyways, dalam video kali ni kita nak buka ini dia guys, Mega Lucario EX Figure Collection. Okay, kenapa aku nak juga buka ni, kenapa aku beli juga yang ni? Sebab again, aku dah suka produk Pokemon yang ada benda-benda macam ni, yang ada macam standee figure ke. This is something new. Aku rasa ini satu benda yang baru. Tak pernah lagi ada figure macam ni, tak silap aku. Box yang macam ni lah. I think this is the first time. Last time kita buka ada yang mana Garchomp. Oh ya, yang ni. Nampak tak? This is dia punya standee collection box yang Garchomp ni. So yeah, aku tak ingat kita dapat manis juga ke dalam box ni. Aku tak tahu. But again, aku buy box ni kerana the figure of the Lucario tu aku rasa sangat cantik. Okay, so dalam ini kotak dia ada gambar Mega Lucario. There we go, handsome Mega Lucario ni Okay, dalam ni dia ada satu promo card, satu oversize promo, satu figure Lucario tu, and then 5 booster pack dalam ni. Agak sedikit bagi aku untuk harga yang agak mahal juga sebenarnya ni sebenarnya, dengan code card. Okay, jom lah kita buka. Alright, dan dalam ni dia tak ada Phantasmal Flames. Okay, dia ada Mega Evolution. Paling latest ada Mega Evolution, dan paling lama adalah dia ada Journey Together. So yeah, jom. Cantik juga, menarik, nice. Kita buka ni. Okay, ini kalau korang nampak, aku rasa dekat, aku beli ni dekat Toys R Us banyak tempat dah habis juga. Okay, ini dia punya promo card guys. Ini code card, siapa yang nak claim dekat korang punya TCG Live silakan. Okay, go ahead. Alright, yes, done. Okay, itu promo card dia. Ini aku nak tengok ni. Alright, here is guys, Lucario figure. Kau boleh nampak memang cantik sebenarnya. Aku harap fokus lah kamera ni. Aku tak pasti dia fokus ke tak. Okay, memang cantik. Dia punya kemas, aku rasa tak ada cacat celah. Memang cantik. Ni macam ada vibe Ninetales daripada Naruto nice. Tengok sikit dengan mata aku sendiri. Cantik. Tapi agak kecil sebenarnya. Tak puas untuk harga yang macam ni. I wish the figure is a bit bigger lah, in my opinion. At least tinggi ni ke. Puas sikit. Ni dia macam terlalu kecil pada pendapat aku lah. Kalau macam size yang macam ni, puas hati sikit. You see the difference? Tapi harga sama je tak silap aku. Lebih kurang je harga box ni. Kalau yang Garchomp dengan yang macam ni. Of course yang ni macam lagi murah nak buat kot. But I don't know, Pokemon step up sikit, cuba pemurah sikit Kau berbilion-bilion company, bagilah besar sikit kan. Kecil, tapi aku still nak beli sebab it's Lucario. Okay, kalau Charizard pun aku tetap akan beli kat. Okay, dan ini jumbo card dia. Macam mana nak ambil ni? Okay, kalau korang memang suka kumpul jumbo card, and again, sebenarnya aku not a big fan of jumbo card pun sebenarnya. Bagi aku jumbo card ni macam useless lah, unless for displaying purposes, silakan. And susah nak simpan jumbo card ni, that's the problem. Faham tak? Promo card yang macam tadi yang kecil tu tak apa, tapi jumbo card macam ni, I have no idea nak simpan macam mana. So memang aku akan simpan macam tu je dalam album. Tak ada album, aku macam selit dia dalam folder ke file, that's it. Okay, but again, ini apa yang dia bagi, jumbo card, and then 5 pack sahaja guys, 5 pack. Kenapa tak buat 6 kan? Tak apa, 2 Mega Evolution, Destined Rivals 2, dan 1 Journey Together. Sesat satu ni, but paling tua dia lah Journey Together, and then Destined Rivals, and then Mega Evolution. Okay, ini akan menjadi satu unboxing yang agak cepat and pendek, simple. Okay, but we just want to see macam mana pull rate kalau buka satu box ni. Okay, mengikut pengalaman aku, memang aku dah cakap banyak kali dah, kalau buka box jangan expect tinggi. Okay, jangan expect lebih, sebab nanti sakit. Sebab selalunya tak ada apa sangat kalau box macam ni. Memang beli kerana Lucario punya figure tu sahaja sebenarnya aku beli ni. So kalau tak ada hit pun
aku tak surprise, aku tak terkilan. Jom sambung. Grumpig Pyro. Alamak, aku terbuka Mega Evolution dulu Holo Hariyama sahaja. Okey, kita patutnya buka tua ke muda. Kita terbuka yang paling muda pula dulu. Tak apalah, kita buka yang paling muda dulu Mega Evolution. Okey, buka paling tua ya. Yang ni pun aku rasa, okey, ni aku rasa dia bagi normal art. Tengok betul tak aku teka. Aku boleh rasa, aku dah boleh baca Pokemon ni setelah beberapa tahun buka box ni. I can tell already. Tinketing. Okay. Oh, Canyon, dia mesti bagi normal art ni. Gumshoes, Fighting Gong. Oh, tak ada mat. Terus langsung tak ada. Again, it's expected. It is expected, guys. Okay, kalau buka box macam ni memang. Tapi ada je surprises yang berlaku dekat Black Box. Aku buka binder set tak silap. Yang kita dah berjaya dapat full black Zekrom tu. MUR Zekrom. Itu agak terkejut sebab aku tak pernah expect kalau beli set-set yang macam tu, binder ke, collection box macam ni ke, jarang dapat yang manis. Tapi itulah rezeki. Okay, ini set Destiny Rivals, guys. Destiny Rivals ni antara set yang aku kumpau and tak banyak sangat buka sebab memang susah nak dapat barang dia. But let's hope we got something. Okay, tak Mistis Gyarados Holo. Okay. Ini pun aku rasa SIR aku tak ada langsung dekat Destiny Rivals ni. Yes. So, set ni banyak terhutang lagi sebenarnya. Tak puas sebenarnya dengan Destiny Rivals untuk akulah. Banyak tak dapat lagi. And set ni bagi aku dia best je sebenarnya sebab dia ada Team Rocket dengan ada Eterns Ho-Oh. Banyak artwork yang cantik dalam Destiny Rivals ni. Aku rasa ni pun antara set yang ramai gila juga sebab The Return of Team Rocket. Okay, Fortress, Floetzel. Normal art pun jadilah bro. Kasih normal. Dia bagi Illustration Rare. Kangaskhan. Okay, style. There we go. Dapat IR, bukan normal art. IR dia bagi dekat Destiny Rival ni. Kangaskhan. Okay, ini pun kita tak ada lagi. Kat Destiny Rival memang banyak lagi tak dapat, guys. Oh, here we go. Oh, cantik sih. Ada cameo. Apa nama dia? Damn, aku lupa nama dia. Quagsire tak silap aku. Oh, cantik. Okay, nice. Dapat satu Illustration Rare. Kalau ada pun aku boleh cakap mesti normal art. Mesti. Box dia memang macam tu. Kadang-kadang satu hit je. At least ada juga hit dia boleh tak ada langsung. Lagi berputih mata. Click and Cling, Nimble, Lavita, Remoraid, Greedent, Regice, Hawks Covenant, Drodigon, Maractus. Tak ada betul. Holo Meowscarada dah betul kita kata tak ada. Kau dah boleh baca dah. So kita dapat satu illustration right, itu pun daripada Destiny Rivals sahaja, guys. So again, kalau korang rasa patut ke angkat Mega Lucario box ni, bagi aku kalau korang memang kejar hit, nak kejar artwork, jangan beli. Kalau korang memang minat Lucario untuk dapatkan dia punya figure ni, go ahead. Try. It's a good addition to the collection. Kepada yang minat Lucario, how I wish dia besar sikit, tapi tak apa, it's still a good looking figure. Cantik nak letak kau dalam PC gaming, nak letak atas graphics card ke, letak dia diri macam tu, style juga. Okay, so yeah, dengan ada jumbo card and then kita dapat illustration rare, Kangaskhan. Simple unboxing kali ni. Okay, guys, setakat ini saja untuk video kali ini. Simple one, just a quick one unboxing. Teringin nak buka juga Mega Lucario ni. Jumpa korang in the next unboxing video. InsyaAllah aku rasa the next one kita akan buka Mega Dream ataupun Ascended Heroes. Kita tengok macam mana schedule posting kita. Okay, alright, thank you so much guys for watching. Jangan lupa leave a like dan subscribe ke channel aku, and I'll see you guys in the next unboxing video. This is Sonic Webs. Peace out.